YB semua apa? Di mana dorang? Kita yang melihat, kita tak tahu apa perasaan mereka. Ya. Kita tidak tahu. Di mana tanah tersebut telah diduduki puluhan tahun. Siap bina rumah, siap bina jalan, siap ada dewan, siap ada elektrik, siap ada air. Dan akhirnya, tanah itu telah dijual kepada pihak yang ketiga. Dan apabila rakyat merayu, Kerajaan Sabah menjawab, kerajaan tidak dapat berbuat apa-apa sebab tanah itu telah diberikan geran hak milik pada 1911. Itu bukan jawapan yang dikehendaki oleh penduduk Sabah. Ya. Kerajaan Sabah ada kuasa. Kenapa tidak tebus tanah itu untuk rakyat Sabah? Yang mana yang menduduki itu sudah puluhan tahun. Mereka tiada kemampuan yang lain. Mereka menumpang di tanah itu. Dan mereka bukan orang kaya. Mereka bercucuk tanam di situ. Akhirnya apabila telah dijual kepada pihak yang ketiga, notis mahkamah keluar, mereka harus keluar. Kemana mereka nak pergi? Kemana mereka nak buat rumah? Di mana tanah untuk mereka bercucuk tanam? Ini persoalan yang harus dijawab oleh Kerajaan Sabah. Dan yang amat malang, kemana YB Sabah yang selama ini berjuang untuk memberi keadilan kepada rakyat Sabah? Kemana anda semua? Kemana ahli parlimen Beaufort ini? Kemana anda? Kenapa tidak duduk di barisan hadapan untuk memperjuangkan hak penduduk kampung? Ya, notis mahkamah telah keluarkan. Kita tidak boleh menyalahkan mahkamah. Mahkamah menjalankan tugas mereka mengikut perundangan. Dan mahkamah telah membuat keputusan, tetapi ada budi bicara yang seharusnya Kerajaan Sabah mempertimbangkan. Kenapa tidak tebus tanah itu untuk rakyat mereka sendiri? Dan siapa pula yang bertuah dapat membeli tanah itu? Ini yang harus dijawab oleh Kerajaan Sabah. Sedangkan anda semua, YB dan ahli parlimen, anda naik kerana undi-undi orang yang susah. Tapi mereka diabaikan ketika memerlukan pertolongan anda. Amat menyedihkan. Pada TikTokers dan YouTuber Sabah, berjuanglah, bersuaralah untuk rakyat Sabah. Perjuangkan hak mereka. Itu yang terbaik.